Ramai orang nak beli rumah. Tapi risau, loan boleh lulus ke? Tak boleh. Salah satu faktor penting adalah DSR. Apa tu DSR? Jom saya explain. DSR atau Debt Service Ratio ialah nisbah yang digunakan oleh pihak bank untuk menilai kelayakan seseorang berdasarkan pendapatan dan komitmen bulanan. Cara kiraan DSR, formula mudah. DSR bersamaan komitmen bulanan bahagi pendapatan bersih darab 100%. Katakan pendapatan bersih anda RM5,000 dan komitmen bulanan kereta, kad kredit atau pinjaman lain-lain ialah RM2,000. Maka DSR bersamaan RM2,000 bahagi RM5,000 darab 100% bersamaan 40%. Mudah kan? Berapa DSR yang bank tetapkan? Setiap bank ada kadar DSR yang berbeza. Biasanya 50% hingga 70% untuk golongan berpendapatan sederhana dan tinggi. Kalau DSR terlalu tinggi, peluang untuk lulus sangat rendah. Cara cantikkan DSR dan tingkatkan peluang untuk loan lulus? Jom cuba cara ni. Pertama, kurangkan komitmen. Bayar atau tutup hutang kecil seperti kredit kad. Kedua, tambah pendapatan dengan membuktikan income sampingan yang stabil. Ketiga, pilih rumah ikut kelayakan. Sekarang dah faham kan apa tu DSR? Kalau nak semak kelayakan secara percuma, boleh kontak kami di bawah.